Bagi memberkati sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muaizaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80, Majlis Kesyukuran, Sembahyang Fardu Maghrib, Sembahyang Sunat Hajat Berjemaah dan membaca doa kesyukuran akan diadakan pada hari Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai 2026 Masihi di semua masjid-masjid utama seluruh negara dengan penumpuan utama di Jami' Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong. Siaran langsung bagi upacara ini akan dapat diikuti melalui semua saluran RTB dan rangkaian radio serta secara dalam talian RTB Go pukul 6.20 petang. Orang ramai adalah diharap dan dialu-alukan untuk hadir ke masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara dengan merafakkan doa agar raja yang kita kasihi dilanjutkan usia serta kekal karar memerintah negara dengan aman dan sentosa. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.